Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan ulang kaji bab al-fi'lul lazim wal fi'lul muta'addi. Al-fi'lul lazim adalah fi'il yang tidak memerlukan kepada maf'ulun bih. Okey, dia tidak ada maf'ulun bih. Dan fi'il muta'addi adalah fi'il yang memerlukan kepada maf'ulun bih. Baik. Fi'il muta'addi terbahagi kepada beberapa bahagian. Pertama adalah yang memerlukan satu maf'ulun bih. Yang kedua, dia memerlukan dua maf'ulun bih. Dan yang ketiga, dia memerlukan tiga maf'ulun bih. Baik. Kita tengok ta'rif al-fi'lil lazim. Al-fi'lul lazim huwa al-fi'lu alladhi yaktafi bifa'ilihi wa la yahtaju ila maf'ulin bih liyatimma ma'nahu. Fi'il lazim adalah fi'il yang berpada dengan fa'ilnya dan tidak memerlukan kepada maf'ulun bih supaya sempurna maknanya. Al-amsilah. Jalasa at-talibu. Maksudnya pelajar duduk. Baik, jalasa adalah fi'il lazim kerana tidak ada maf'ulun bih. Kalaulah kita berayat jalasa at-talibu 'alal kursi, maka ini masih lagi dianggap sebagai lazim. Baik. Yang kedua adalah zahaba Muhammad. Zahaba pun masih dianggap sebagai lazim. Walaupun ayat tersebut lebih panjang. Seperti zahaba Ahmad ilal madrasah. Maka ini masih dianggap lazim. Begitu juga perkataan nama yang bermaksud tidur. Nama tiflu ala sarir. Budak itu tidur di atas katil. Mata rajulu fil lail. Dia meninggal pada waktu malam. Safarat tajiru ilal madinati. Baik. Safara tidak ada maf'ulun bih. Kalau kita tengok dia terus kepada huruf jar, maka dia adalah lazim. Ihmarra wajhu Zaidin. Wajah Zaid menjadi merah. Pun ini adalah lazim. Seterusnya adalah wasala al-muallim. Wasala kat sini bermaksud tiba. Tiba bukannya menyambung. Baik. Wasala kalau dengan maksud tiba, contohnya wasala al-muallim fil madrasah, maka ini adalah lazim. Seterusnya adalah najha at-talib. Contohnya kita biasa berayat najha at-talibu fil imtihan. Maka ini masih dianggap sebagai lazim. Kabura al-waladu. Budak tu dah membesar. Budak tu dah besar. Maka ini adalah lazim. Kalau kita tengok, kesemua lazim ini tidak ada maf'ulun bih. Dan kita jangan terkeliru dengan huruf jar dan isim majrur yang berada selepasnya. Baik. Seterusnya adalah kharaja abi minal bait pun adalah lazim. Macam mana kita nak kenal fi'il lazim? Pertama adalah la yahtaju ila maf'ulin bih. Dia tidak memerlukan kepada maf'ulun bih. Contohnya jalasa at-talibu, nama at-tiflu. Baik. Yang kedua, yaktamilu ma'nal jumlati bil fa'ili faqat. Maksudnya ayat tersebut dah lengkap. Lengkap makna ayat dengan hanya ada fa'il. Contohnya safara at-tajiru. Ayat tersebut dah lengkap. Mata ar-rajulu. Ayat tersebut dah lengkap. Baik, yang ketiga adalah la yaqbalu ha al-maf'uli ghaliban. Biasanya dia tidak boleh berada selepasnya ha yang bertindak sebagai maf'ulun bih. Baik, contohnya adalah jalasahu. Ini salah. Sebab kita tak ada perkataan jalasahu. Okey, berbeza dengan perkataan contohnya saya kata darabahu. Darabahu, ayat darabahu betul. Kalaulah mana-mana perkataan yang selepasnya kita boleh letak hu sebagai maf'ulun bih, maka perbuatan ini adalah muta'addi.
Baik. Kalau tidak boleh, contohnya perkataan jalasa. Jalasa, kalau kita letak hu, ayat ini akan salah. Maka bila tak boleh masuk ha, kita akan mengatakan itu adalah fi'il lazim. Seterusnya adalah perkataan namahu zahabahu. Baik, semua ni adalah untuk menunjukkan bahawa kalau tak boleh masuk dengan ha, maka perkataan tersebut adalah lazim dan bukannya muta'addi. Baik, seterusnya kita nak tengok perkataan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang ada maf'ul bih. Kuncinya adalah dia ada maf'ul bih. Baik. Ta'rifu al-fi'l al-muta'addi. Definisi fi'il muta'addi. الفعل المتعدي هو الفعل الذي لا يكتفي بفاعله. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang tidak berpada dengan fa'ilnya, bal yahtaju ila maf'ulin bih, bahkan memerlukan kepada maf'ulun bih, liyatimma ma'nahu, supaya sempurna maksudnya. Al-amsilatu, kataba at-talibu ad-darsa, pelajar menulis pelajaran. Baik, kalau kita tulis ayat kataba at-talib, maksudnya itu tidak lengkap. Maka dia mesti ada maf'ul bih supaya ianya difahami. Seterusnya adalah akala at-tiflu at-tuffah. Perkataan akala yang bermaksud makan adalah muta'addi dalam bahasa Arab. Syariba al-waladu al-ma, budak itu minum air. Seterusnya adalah qara'a Ahmadu al-qissata, Ahmad membaca kisah. Hafidha at-talibu al-Quran, pelajar itu menghafal Al-Quran. Seterusnya adalah ghasalat Fatimatu al-malabis, Fatimah membasuh pakaian. Rasama ar-rajulu as-surata, lelaki tersebut melukis gambar. Nadhafa al-amilu al-fasla, pekerja itu membersihkan kelas. Fataha al-waladu al-bab, budak itu membuka pintu. Aghlaqa al-harisu an-nafizata, aghlaqa kat sini maksudnya menutup. Okay, menutup. Dan ini adalah fi'il madhi. Aghlaqa yughliqu. Baik. Aghlaqa al-harisu an-nafizata. Gad lah. Gad menutup tingkap. Baik. Alamat al-fi'lil muta'addi. Macam mana kita nak kenal fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi ni secara mudahnya dia boleh menerima ha maf'ulun bih. Contohnya kalau kita berayat katabahu, menulisnya. Qara'ahu, ayat ni betul. Kalau mana-mana fi'il yang selepasnya boleh kita letak hu, maka itu adalah muta'addi. Akalahu, memakannya. Syaribahu, meminumnya. Hafizahu, menghafalnya. Baik. Yang kedua adalah as-su'al anhu bi madza au man. Maksudnya dia adalah jawapan bagi pertanyaan apa ataupun siapa. Al-amsilah, kataba at-talibu ad-dars, pelajar menulis pelajaran. Ianya adalah jawapan bagi soalan madza kataba at-talibu. Jadi kalau orang tanya madza kataba at-talibu, jawapannya adalah ad-dars. Maka kataba itu adalah muta'addi. Seterusnya adalah daraba al-waladu akhahu. Budak tersebut, anak tersebut memukul abangnya. Jadi kita akan tanya, man daraba al-waladu, anak tu pukul siapa? So jawapannya adalah akhahu. Maka kalau boleh ditanya macam ni, daraba ini adalah muta'addi. Baik. Amal al-fi'l al-muta'addi. Ya'malu al-fi'l al-muta'addi fayansibuhu al-maf'ul bih. Fi'il muta'addi ni dia boleh bekerja, maksud dia boleh memberi kesan dan dia akan memansubkan maf'ulun bih. Baik, contoh kita tengok kataba at-talibu ad-darsa. Kataba at-talibu ad-darsa. Kataba ini adalah fi'il muta'addi. Bila dia muta'addi, maf'ulun bihnya akan jadi mansub. Okey. Sama juga perkataan ayat qara'a Ahmadu al-qissata. Okey, qara'a Ahmadu al-qissata. Bila perkataan ini adalah fi'il muta'addi, dia adalah muta'addin, maka kisah ini akan jadi maf'ulun bih.
Sebab tu kita tengok i'rab bagi qissah maf'ulun bih mansub. Kalau dalam peperiksaan kita akan tulis maf'ulun bih mansub bil fathah. Baik. Seterusnya adalah akala at-tiflu at-tuffah. Bayi itu, budak tu makan apple. So, tuffah adalah maf'ulun bih mansub. Seterusnya kita akan tengok anwa' ma yata'adda ilaihi al-fi'l. Jenis-jenis jenis-jenis fi'il muta'addi secara mudahnya. Pertama adalah muta'addin ila maf'ulin bihi wahid. Okey, muta'addi itu dia ada satu maf'ulun bih. Contohnya perkataan kataba, qara'a, syariba, hafiza. Dalam ayat ni kataba adalah kataba fi'il, talib fa'il, dars adalah maf'ulun bih. Qara'a Ahmadu al-qissata, qissata adalah maf'ulun bih. Dan Ahmad adalah fa'il. Seterusnya adalah syariba al-waladu al-ma'. Al-waladu fa'ilun wal ma'u maf'ulun bih. Hafiza at-talibu al-Qur'ana. At-talibu fa'ilun wal Qur'ana maf'ulun bih. Seterusnya ada perkataan yang muta'addin ila maf'ulain. Dia akan ada dua maf'ulun bih. Baik. Jadi kita akan tengok ayat ni, a'ta al-muallimu at-taliba kitaban. A'ta al-muallimu at-taliba kitaban. Maksudnya guru memberikan pelajar kitab. Maka muallim kat sini adalah fa'il. At-talib maf'ulun bih awal, maf'ulun bih pertama, dan kitab adalah maf'ulun bih kedua. Baik, seterusnya adalah manaha al-mudiru al-mujtahida jaizatan. Pengetua memberikan, jadi pengetua adalah fa'ilun, al-mujtahidu maf'ulun bih pertama, dan jaizatan maf'ulun bih kedua. Maksudnya pengetua memberikan pelajar yang rajin, mujtahid itu pelajar yang rajin, jaizatan hadiah. Seterusnya adalah kasa al-abu ibnahu sauban. Al-abu adalah fa'ilun. Kasa maksudnya memakaikan. Ibnahu maf'ulun bihil awal. Sauban maf'ulun bihi tsani. Baik. Seterusnya kita ada yang memerlukan kepada tiga mafa'il, tiga maf'ulun bih. Contohnya adalah a'lama al-muallimu at-taliba ad-darsa sahlan. Apa maksudnya? A'lama ni adalah fi'il madhi. Kita kena tahu bahawa a'lama adalah fi'il madhi. Fi'lun madhin. Baik. A'lama ni maksud memberitahu. Muallim fa'il. Maksudnya guru memberitahu pelajar. Ini maf'ulun bil awal. Guru memberitahu pelajar. Apa yang dia beritahu? Dia beritahu bahawa pelajaran. Jadi pelajaran itu maf'ulun bil tsani. Sahlan, senang. Guru memberitahu pelajar. Pelajaran senang. Jadi sahlan itu adalah maf'ulun bil tsalits. Seterusnya adalah ara al-mudiru al-muallima al-fasla nadhifan. Ara ini maksudnya memperlihatkan. Baik. Ara al-mudir. Mudir itu fa'il. Al-muallim maf'ulun bihil awal. Al-fasla maf'ulun bihil tsani. Nadhifan maf'ulun bihi tsalits. Ini adalah contoh fi'il muta'addi yang ada tiga maf'ulun bih. Ataupun dikenali sebagai muta'addin ila salasati mafa'il. Baik, seterusnya adalah untuk kita membezakan antara fi'il lazim dan muta'addi. Ini adalah contoh beberapa perkataan. Contoh perkataan jalasa. Jalasa adalah lazim sebab dia tidak ada maf'ulun bih. Berbeza dengan perkataan ajlasa. Kalau jalasa mudhari'nya yajlisu, walaupun kita berayat jalasa Zaidun alal kursi, ini masih lagi dianggap sebagai lazim. Jalasa yang mana mudhari'nya adalah yajlisu. Tapi kalau kita ubah, kita tambah alif di depan, kita tulis ajlasa. Ajlasa. Yang mana mudhari'nya adalah yujlisu. Ajlasa yujlisu bermaksud mendudukkan.
Jalasa duduk, ajlasa mendudukkan. Jadi ajlasa Zaidun. Perlu ada maf'ulun bih. Zaid menundukkan siapa? Maksudnya Zaid menundukkan ibnahu alal kursi. Maksudnya Zaid menjadikan anaknya itu duduk di atas kursi. Ajlasa madhi, mudhari'nya adalah yajlisu. Yujlisu. Baik. Begitu juga perkataan nama. Nama kat sini adalah lazim. Zahaba. Zahaba pergi, lazim. Zahaba yazhabu adalah lazim. Tapi kalau perkataan azhaba yuzhibu yang bermaksud memergikan, maka dia akan berubah menjadi mutaaddi. Seterusnya adalah perkataan mata. Mata maksudnya mati. Dia adalah lazim. Tetapi kalau kita jadikan madhinya amata yumitu, maka dia akan jadi mutaaddi. Macam kita baca dalam doa, alhamdulillazi ahyana wa amatana wa ilaihin nusyur. Amata, amata yumitu. Mata ini maksudnya mati. Amatan maksudnya mematikan. Baik. Contoh lain, saya tambah sikit. Contohnya dakhala. Dakhala ini adalah lazim, masuk. Saya masuk ke kelas. Dakhaltu ilal fasli. Tapi kalau adkhala yudkhilu, maksudnya memasukkan. Adkhaltu Zaidan ilal fasli. Saya memasukkan Zaid ke dalam kelas. Saya tak masuk, tapi mungkin saya mungkin tak masuk, tapi saya memasukkan Zaid ke dalam kelas. Baik. Seterusnya adalah perkataan safara. Safara masih lagi lazim. Ya, seterusnya adalah perkataan kataba yang bermaksud menulis adalah mutaaddi. Qara'a mutaaddi, syariba mutaaddi, hafiza mutaaddi, akala mutaaddin. Baik. Seterusnya kita tengok i'rab al-maf'ula bih. Bila kita membincangkan lazim dengan mutaaddi, kita akan membincangkan maf'ulun bih. Sebabnya fi'il lazim akan ada, fi'il mutaaddi akan ada maf'ulun bih. Baik. Kita tengok kataba at-talibu ad-dars. Talib fa'ilun marfu' bid-dhammah. Ad-dars maf'ulun bih mansub bil fathah ataupun wa alamat nasbihi al fathah. Seterusnya adalah akala at-tiflu at-tuffah. Tiflu fa'ilun at-tuffah maf'ulun bihi mansub wa alamat nasbihi al fathah.